Jepun menaikkan kadar faedah sambil mencetak wang. Adakah yen menuju 160? Jepun telah menaikkan kadar faedah ke tahap tertinggi dalam 30 tahun. Secara teori, mata wang sepatutnya mengukur, namun yen sebaliknya jatuh, menurun terus ke arah 158. Ini bukan sekadar kes beli kabar angin, jual berita. Pasaran sebenarnya telah melihat melalui satu kad penting di tangan Bank of Japan. Salam semua, ini Ultima Markets. Isnin ini, Bank of Japan menerbitkan ringkasan pendapat dari mesyuarat dasar monetari Disembernya. Dokumen ini merupakan tingkap paling penting untuk memerhatikan langkah seterusnya BOJ. Fokus pasaran telah berubah. Soalannya kini bukan lagi sama ada BOJ akan menaikkan kadar, tetapi seberapa cepat ia akan dilakukan, dan bagaimana pembuat dasar melihat kadar faedah neutral. Gubernur BOJ, Kazuo Ueda, sebelum ini membuat kenyataan yang sangat jelas. Kadar dasar semasa 0.75% masih jauh dari mencapai had bawah neutral. Dalam istilah mudah, ini bermakna masih ada ruang untuk menaikkan kadar jika keadaan mengizinkan. Jika minit mesyuarat terkini mendedahkan konsensus hawkish seperti itu, ia boleh menjadi penyelamat bagi yen yang goyah. Tetapi teka-teki muncul, jika kesediaan untuk menaik begitu kuat, mengapa yen jatuh 1.45% selepas keputusan Disember, bukannya mengukur? Di Ultima Markets, kami membahagikannya kepada 3 lapisan. Pertama, beli kabar angin, jual berita. Sebelum mesyuarat, harga pasaran menunjukkan kemungkinan 93% untuk kenaikan kadar. Dengan kata lain, kabar angin yang baik sudah pun tercatat sepenuhnya. Setelah keputusan disahkan, dana yang memegang posisi panjang yen mengambil keuntungan, mencetuskan penurunan fenomena pasaran yang sangat biasa. Kedua, konflik dasar. Di satu pihak, Bank Pusat mengetatkan dasar monetari melalui kenaikan kadar. Di pihak lain, kerajaan Jepun melonggarkan dasar fiskal dengan menyuntik wang ke dalam ekonomi. Sebelum kenaikan kadar, Kabinet meneruskan pakej rangsangan besar sebanyak 18.3 yen triliun. Ini seperti menekan brek dan minyak pada masa yang sama. Pelonggaran fiskal menambah inflasi dan secara langsung mengurangkan kesan kenaikan kadar. Ketiga dan paling penting, perangkap kadar faedah sebenar. Ramai orang hanya memfokuskan pada kadar nominal 0.75% dan menganggapnya sudah tinggi. Namun dalam ekonomi, yang benar-benar memacu kadar pertukaran adalah kadar faedah sebenar. Kadar nominal ditolak jangkaan inflasi. Jangkaan inflasi Jepun kini berada sekitar 2.5% hingga 3%. Ini bermakna walaupun dengan kadar 0.75%, kadar faedah sebenar Jepun masih negatif, kira-kira -2. Secara real, wang yang dipegang di Jepun masih kehilangan kuasa beli. Sebaliknya, walaupun S menurunkan kadar faedah sebenar masih positif sekitar 1.39%. Jurang hasil sebenar hampir 3.5%. Inilah yang menekan yen. Melainkan Bank of Japan mengambil tindakan lebih tegas untuk membetulkan persekitaran kadar sebenar negatif ini, pasaran akan terus mengundi dengan kakinya. Pada ketika ini, pecahan bawah 160 untuk yen mungkin hanya soal masa, kecuali Kementerian Keuangan Jepun campur tangan lagi dengan intervensi mengejut hujung tahun. Ini Ultima Markets, membantu anda memahami logik di sebalik peristiwa keuangan utama. Jumpa minggu depan.